Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Roka Rocky di sini. Ya, selamat datang ke channel saya Roka Rocky. Kepada mereka yang masih belum subscribe, jangan lupa tekan button subscribe dan follow saya dekat platform-platform sosial media saya yang lain, FB, Insta dan juga TikTok. So korang tengok ni, saya berbalut-balut tebal-tebal ni guys, sebab sekarang saya dekat China, dekat Chongqing. Kita sekarang dekat kilang Zhongsheng. Bukan Johnson and Johnson, Zhongsheng. So kita nak tengok motosikal ataupun apa yang ada kat kilang ni lah guys. Memang sejuk guys, saya tak tipu guys. Kat sekarang ni pagi ni je dekat 10 degrees darjah Celsius. So jom kita masuk Zhongsheng. Tu dia, kilang Zhongsheng. Ini showroom dia. Jom masuk. Dia bermula daripada tahun 1982 lagi oleh Zhuo Zongsheng and dia punya family. And sepanjang orang kata penubuhan dia ni, banyaklah motosikal dan juga kenderaan 3 roda yang diorang dah hasilkan. Ni antara enjin yang diorang hasilkan lah. Untuk kenderaan 3 roda. And ini antara enjin yang dihasilkan untuk kenderaan 2 roda. Dan ini enjin skuter. So enjin ni enjin single cylinder 244cc. Kebanyakan skuter 250cc from China mostly pakai enjin ni lah. Saya rasa korang cukup kenal lah kot. So ini antara enjin-enjin yang dihasilkan lah. So jom kita tengok apa yang motor-motor yang diorang hasilkan. Ni korang tengok, ni antara barisan motosikal yang diorang pernah hasilkan. So yang saya tunjuk ni lebih kurang apa produk yang pernah dihasilkan oleh diorang lah. Bukannya benda yang diorang nak keluarkan yang baru ke apa ke, tak ada. Ni adalah produk-produk yang diorang dah keluarkan. Kita tengok ada skuter, macam kenal kan skuter tu. So kat sini kita tengok ada skuter ni. Korang pun macam kenal kan skuter ni. Ada skuter, ada motor adventure, ada cruiser. Tadi kat depan tu korang nampak ada sports bike. And sini pun ada sports bike, ada cruiser lagi, cafe racer, fun bike pun ada. Ini dia ada pamerkan Vespa guys. Vespa 250, ada Aprilia kat sini 250. Ada lagi Aprilia. So korang fikir sendirilah kenapa dia pamerkan motosikal ni kat sini kan. Kita dekat location kedua kita, Zhongsheng Engine. Tadi tu lebih kurang macam dia punya muka depan je. Ni dia punya showroom, showcase tempat enjin dia. Korang tengok, main-main tak ada effort tapi keluar asap. Bau kasturi. Haruman kasturi. Sesungguhnya saya sedang berpuasa guys. So dekat kilang ni diorang ada 8 line pemasangan enjin, dan diorang boleh pasang 100 lebih daripada 130 jenis enjin. And pemasangan ni dibuat oleh manusia, orang dan juga robot. Itunya, korang ada robot besar kat sini. Robot. Selain daripada tu, korang tengok dekat bawah ni ada lane warna kuning ni kan. Ada function lane ni guys. Diorang ada 2 lane warna kuning ni untuk robot-robot ni guys. Robot-robot penghantar barang ni. Robot-robot penghantar barang ni macam robot yang hantar air dekat Maple tu lah. Korang pergi Maple, order air, tarik unir, nanti dia pergi hantar barang. Tapi bukan hantar air, dia hantar parts. Dia ada 2 lane kuning ni untuk robot-robot ni hantar barang. So memang sangat-sangat efisien. So ni mesin dyno crank, on the crank. Dia horsepower biasanya ada 2 bacaan. Kita ada bacaan on the crank dan juga ada bacaan on wheel.
Alright guys, saya rasa kita dah nak sampai dekat last station kita, iaitu bahagian yang paling orang suka lah, iaitu R&D. Sekarang kita dekat department Zonsen R&D. Tengok Zonsen R&D, jom kita tengok. Okay guys, ini dia model yang mungkin ataupun bakal dibawa masuk oleh M-Force Malaysia tak lama lagi. Motosikal ni adalah motosikal jenama Cyclone, dan model ni adalah model RT4. So insyaAllah tak lama lagi akan masuk pasaran Malaysia lah. Kita diberi peluang untuk tengok dulu motosikal ni. Motosikal ni dikuasakan dengan enjin 247cc yang menghasilkan kuasa sekitar 26 HP dan juga 24 Nm off top. So seperti yang korang tengok, lampu hadapan dan juga lampu belakang dia full LED guys. Jom kita tengok lampu belakang dia. Kejap lagi saya tunjuk apa lagi yang menarik tentang motosikal ni. RT4 SR250 T3. Ini lampu belakang dia. Of course lah, enjin dia menggunakan enjin CVT, automatic transmission. Ni kita tengok. Ni kompartmen dia. Tak adalah besar sangat guys. Saya rasa dalam 40 liter. Ada lampu. Dia ada sensor. Dia ada sensor. Kompartmen kanan dan kiri cukup dalam. Ada charging port, current meter, TFT full colored. Menarik. Tangki petrol dia 17 liter. Sistem suspension hadapan dia menggunakan telescopic fork. Sistem brake depan dan belakang menggunakan disc dan datang dengan ABS dual channel, and ada traction control system guys. Nanti saya tunjuk dia punya button dia. So traction control ni boleh switch on dan off. Ada switchable traction control. Windshield dia boleh naik, boleh turun. Tekan button ni, windshield turun, naik, turun. Side mirror dia bergerak. Itu dia. Lain sekali boleh on and off, masuk keluar sendiri. Selain daripada tu, ada heated grips guys. So kalau macam cuaca sejuk macam ni kan, memang sejuk lah guys kat China ni. Sekarang ni 10 darjah Celsius, saya pun tak tahan. So memang function lah kalau korang ada heated grips. Dekat negara kita Malaysia, saya tak tahulah guys kan, sebab motor saya pun ada heated grip juga, tapi saya tak pernah pakai lah kan buat masa ni. Ni bunyi dia, bunyikan sedikit. Biasalah bunyi dia, biasa. Ada kamera belakang. Of course lah, kamera hadapan. Tada. So macam mana guys, apa pendapat korang tentang motosikal ni? Cyclone RT4. Ada tak peminat-peminat motosikal ini? Kalau ada, mungkin kita akan dapat jumpa. Ni semua bergantung kat korang. Perlu tak M-Force bawa masuk Cyclone RT4 ni? Komen kat bawah. So ada beberapa biji motor kat sini. Kita ada kat sini satu. Sini ada RT2S. Ini RT4 Cyclone AMT 401. Ini automatic transmission guys. Tak ada clutch lever, tak ada gear lever. And then kita ada RC600 cruiser ni. Bolehlah saya panggil cruiser sebab 4 kaki pun kat depan ni. Ni Zonsen Punk 187cc je guys. Engine CVT. Oh my god, biar betul. Menarik. And then kita ada RT150E ni. Cyclone juga.
Ini skuter ala-ala klasik. And then ini menarik juga ni guys. Kita ada Cyclone ataupun Zonsen Cube. So memang menarik perjalanan saya dekat kilang Zonsen ni. Saya agak kagum sebab saya terkejut tengok dia punya fasiliti kilang motosikal dia tu. Memang canggih, bersih dan teratur. Saya memang tak sangka lah. Memang orang kata kagum lah. And saya appreciate sangat sebab diorang ni dapat bagi saya peluang untuk tengok kilang ni. And at the same time saya macam pening je lah. Kita pening sebab dekat dalam kilang Zonsen ni ada macam-macam model motosikal tau. Banyak sangat. And ada banyak motor yang saya pernah nampak dekat negara kita. And sebenarnya diorang ni yang buat. Alright guys, terima kasih kerana menonton. Bye-bye.